Korang tahu tak, macam pokok yang memerlukan matahari untuk terus hidup segar, badan kita pun sama. Kita perlukan cahaya matahari. Itulah sumber vitamin D. Vitamin D ni, dia elok untuk pertumbuhan gigi yang kuat, tulang yang kuat dan juga pertumbuhan sistem imun badan. Tapi lately kan, ramai orang tak cukup vitamin D sebab banyak duduk dalam kereta, banyak duduk di pejabat ataupun di tempat kerja, ataupun banyak menghabiskan masa di dalam rumah. Padahal sebenarnya kita perlukan 10 hingga 15 minit je jemuran matahari pagi untuk dapat kebaikan nutrisi daripada sumber yang Allah bagi pada kita. Tapi kena ingat juga, berjemur aja setiap pagi tak cukup. Kita perlu juga buat saringan kesihatan. Cek tahap kesihatan kita ni macam mana, gula kita macam mana, kolesterol macam mana, tekanan darah kita macam mana. Macam pokok, dia bukan just perlukan cahaya matahari, dia perlukan air, dia perlukan baja, dia perlukan medium, sama macam manusia. Jadi kita perlulah dapatkan penjagaan kesihatan yang lengkap.